Saudara-saudari, Mr. Kang Kim Siang, Sisi Advisory atau Kang Sisi 49. Jadi sedikit cerita kewangan hari ini punya tajuk sharing ya. Kenapa individu akan rugi dalam masa 20 sampai 30 tahun daripada segi cerita kewangan. Dari segi cerita kewangan, seseorang individu semakin banyak wang tetapi semakin miskin. Jadi, okey. Pencuri senyap inflasi ya. Jadi ramai orang menyangka ya penyimpan wang di bawah bantal atau dalam akaun simpanan biasa adalah selamat. Jadi kesan 20 sampai 30 tahun jika kadar inflasi purata adalah 3%, nilai dalam ringgit 100 satu hari ini mungkin hanya bernilai sekitar 50 ringgit pada masa hadapan tanpa pelaburan yang mengatasi kadar inflasi. Jadi kekayaan yang sebenarnya sedang mengejut ya. Jadi masalahnya individu gagal meningkatkan jurang antara pendapatan dan perbelanjaan ya selepas 30 tahun bekerja ya. Aset bersih ya mereka tetap rendah kerana semua pendapatan habis digunakan untuk mengekalkan imej gaya hidup. Jadi satu misbah kritikal ya dalam tempoh 30 tahun tersebut ya boleh menghanguskan seluruh simpanan yang dikumpul berpuluh-puluh tahun jika tiada perlindungan yang betul. Jadi perangkap lifestyle ya. Jadi ini adalah punca utama apabila pendapatan naik daripada 5,000 ke 10,000. Jadi perbelanjaan juga naik secara sehari. Jadi ya, situasi anda beli kereta lebih mewah, makan di restoran lebih mahal dan berpindah ke kediaman kos yang pengeluaran tinggi. Ya, jadi inilah di antara yang punca-punca dari kenapalah yang tiada duit. Jadi adik-adik, jadi bila kalau mau pakai duit bagus berfikir-fikirlah. Adakah berbaloikah kita mau tukar kereta? Ya, berbaloikah kalau kita mau pindah ke kediaman lebih besar? Bolehkah kita? Jadi berfikir-fikir dulu. Jadi sila subscribe dan sokong. Terima kasih.